Aku duduk seorang-seorang, aku duduk dengan bini aku memang betul. Kan? Tapi kau jangan tanya aku pasal anak. Orang yang belum ada anak ni selalunya jadi bahan tanya. Kononnya prihatin tapi sebenarnya sibuk nak tahu hal orang. Bila nak ada anak, tanya dengan muka simpati padahal mata penuh penilaian. Padahal bukan dia yang menulis takdir tapi gaya cakap tu macam Tuhan hantar jawapan melalui mulut dia. Ada pula yang suka belagak macam bahagia sebab anak ramai. Bangga tunjuk gambar keluarga, siap tulis caption panjang, inilah kebahagiaan sebenar. Sebenar ke? Atau sekadar nak tunjuk pada dunia sebab hati sendiri pun dah jarang bercakap dengan pasangan. Bising rumah tak semestinya tenang dan sunyi, rumah tak bermakna kosong. Yang tak ada anak tu mungkin diam, tapi dalam diam tu ada doa yang tak pernah putus. Ada kesabaran yang tak boleh dibeli, ada cinta yang tak bersyarat. Sebab mereka belajar menyayangi tanpa perlu syarat. Lahirkan sesuatu, tapi yang suka menyindir ni belum tentu kalau diuji separuh macam tu dia mampu bertahan. Orang yang mulut manis kononnya nasihat tapi setiap kali buka mulut keluar racun. Mungkin belum rezeki, sabar ya. Padahal kalau kau tak tahu nak jaga hati orang, lebih baik diam. Sebab kadang sabar itu bukan nasihat tapi sindiran berlapik yang bunyinya manis tapi hatinya busuk. Kau tahu tak apa beza mereka dengan kau? Kau sibuk nak tunjuk bahagia, mereka sibuk belajar bersyukur. Kau ukur nilai hidup dengan berapa anak, mereka ukur dengan berapa kali sujud syukur setiap kali Tuhan masih beri peluang untuk mencintai tanpa kecewa. Dan paling kelakar, yang paling banyak ada anak pun kadang yang paling kurang masa untuk peluk pasangan. Tapi yang belum ada anak, setiap pelukan itu disertaikan doa. Ya Tuhan, kalau bukan anak yang kau bagi, cukuplah cinta ini kau kekalkan sampai akhir. Itu kebahagiaan yang tak semua orang faham. Jadi sebelum kau nak sindir orang lain belum lengkap rumah tangga, pastikan rumah kau sendiri tak letak walaupun penuh dengan suara anak. Sebab yang lengkap bukan yang ramai tapi yang saling memahami. Yang kuat bukan yang beranak ramai tapi yang tetap genggam pasangan walau diuji sepi bertahun-tahun. Kadang Tuhan tak bagi anak sebab dia tahu ada cinta yang hanya boleh tumbuh bila dua hati belajar sabar. Bukan bila dua mulut sibuk berlagak sempurna. Alamak, sibuk dengan anak-anak. Kau ingat aku tak pandai ke? Tak ada anak, relax lah. Bahagialah dengan bini kau. Dah aku nak ajak bini aku ride lah. Satu lagi. Kau boleh ke ajak bini lelaki kau ride? Anak ramai tak boleh dah bawa. Aku berdua boleh.